apa perbezaan Twitter R5 Pro dengan Trinity. Okey, kalau siapa nak tahu boleh tengok video ni sampai habis. Yang mana yang bajet 3,000 dan ke bawah, saya recommend memang ambil Trinity ni. Okay. Trinity ni carbon frame, carbon handlebar, carbon fork dan carbon seat post. Okay. Lepas tu shifter 105. Yang ni pun dah pakai disc brake, tapi disc brake dia semi hydraulic. Okay, gear dia pula 2x11 speed sahaja. Crank dia pakai decaf. Hollow crank lah. Crank decaf. Okay, dan size dia ada size 45 dengan 48 sahaja. Kalau yang tinggi-tinggi tu kena ambil model lain lah. Okay. Okay, kalau bajet yang 3,000 lebih sikit, ambil ni lah R5 Pro. Memang dah tahu dah trending sekarang ni. Masuk je habis, masuk je habis, masuk je habis. So yang ni R5 Pro, dia main shifter retrospect. Ni carbon juga. Okay. Lepas tu brake full hydraulic. Okay, yang ni gear dia main 2x12 speed. Okay, 2x12 speed. Shifter dengan adi dia 105. Okay, frame, handlebar, fork, seat post pun dah carbon lah. Pun dah carbon. So yang ni dia ada banyak saiz. 43.5, 46, 48, 50, 52, 56. 54. Sorry, 54 bukan 56. Okey, siapa yang paling rendah tinggi 15 lebih nak ke 18 lebih, masih ada stok R5 Pro. Okey. So dah tahu beza dia kat mana. Siapa nak tahu perbezaan basikal yang mana lagi boleh komen di bawah. Dan nak tahu apa lagi perkembangan terbaru boleh komen di bawah. Jangan lupa share, komen, like dan subscribe. Dan follow. Terima kasih.